Tok penuhnya. Kita nak order ni. Nanti kan. Ini kita ni kan zoom kapal. Semakin malam, semakin meriah, semakin ramai. Kita dah sampai komplek makanan Medan Renang, Padang Kota Lama. Assalamualaikum. Kita berjumpa kembali. Oh ramai Pak, kena cari meja dulu Pak. Kita tandah tu. Ini lanjutan video yang sebelumnya. Sebelumnya kita dah dapat parking, alhamdulillah, rezeki. Ni kita lakukan dengan berjalan kaki. Tadi nak ambil situ tapi muzik dia amboi kuat bukan main. Ni kita sekarang dah sampai sini. Sampai sini ni kita di dalam situ. Oh iya, udah kita orang sini. Kakak lagi tanda juga. Ini kita tanda. Pak, join sekali. Nah ikut juga. Nih. Medan Renang. Lanjutan daripada video sebelumnya ya. So ini regulation dia panjang sangat. Itu. Itu. Nah, ini kita di dalam restoran. Tok penuhnya. Kita nak order ni. Kusin Pasembo. Nak order apa ni? Banyak macam ni. Itu gerang rebus. Yang ini lapas sembuk. Kita ambil dua je. Bakar bukannya rebus. Oh iyalah tu. Ini. Selamat menjamu selera. Tengoklah ini kan dah penuh, dah ramai orang ni. Masing-masing dah sini. Kita ni berjalanlah tepi-tepi tempat orang ni lepak duduk ni. Tadi kita dah habis dari Padang Kota, dah makan Pasembo, dah lepaskan kempunan kata orang. Dah puas, dah kenyang dah. Dah sekarang ni kita biarkan dulu orang ni bermesra berdua. Nak ambil video pun jauh ni. Ni duduk sini. Ni kita tengok dulu ya. Air laut dia macam mana. Tengok bawah. Bawah tu macam gini. Sunset. Nanti kan. Ini kita ni kan zoom kapal. Tengok di sana. Meriah kan? Meriah sangat dekat sini. Inilah area sekitar Padang Kota. Macam inilah keadaannya. Berjalan-jalan terus sampai ke sana. Ini dia orang duduk lepak ni.
tempatan ke? Atau keluar daripada orang Penang? Masing tu sana. Tanah aja jauh. Ada katak. Kita pusing-pusing kat sini. Selalu kalau orang daripada luar sana, warga asing, foreigner, dia biasanya petang dah balik dah. Ini sebab cuti sekolah kan, ramai sini. Ini kita tengok dekat sini. Semakin malam, semakin meriah, semakin ramai. Tambah lagi esok masih cuti tu, hari Isnin, ni hari Ahad. Memang time cuti sekolah lagi. Memanglah cuti-cuti. Yang meriah. Macam inilah suasananya. Das Podeng tadi ada orang tak betul tadi kan, mencuri. Ya, mencuri kasih sayang. Dua-dua dah mama ambil videonya, nanti mama buktikan. Buat sini ini dua orang ni buat apa? Oh itu yang tinggi tu, yang macam di rumah tu, macam punya mama itu, terjun ke laut tu lah. Tadi kan katanya jangan main di atas tu, nanti jatuh, nak ditangkap marah. Itu mama punya lah. Iya. Ada bawah itu, udahlah selamat tinggal lah. Helikopter mama kan, macam helikopter mama kan. Tak yalah, di rumah ada. Itu lagi mahal, kalau jatuh lagi mampus. Beli hantu lah. Oh yang besar tu. Helikopter ke kereta ke boleh main kat rumah. Mama dulu main kereta. Orang tu jiran sebelah rumah. Mama, si Ayang main kereta. Daus. Meriah tengok kan, makin malam makin apa orang melepak kat sini tu. Itu tengok tempatnya. Okeylah. Kita tutup dulu sampai sini. Ni kemeriahannya ni. Coba macam gini-gini je lah kan, makin bertambah orang. Kan nanti pening pula kepala. Sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi di next video yang lain dengan cerita pula yang lain. Minta maaf semua Assalamualaikum. Kapal.